Okey, Assalamualaikum ya kawan-kawan semua. Okey, di sini saya ada satu cerita lah yang saya ingin kongsikan lah pada kawan-kawan semua sekali lah. Yang pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada mana-mana yang sudi follow saya, bergembira dengan saya punya video semua sekali ya. Tentang ikan Sungai Perak semua sekali. Siapa lagi nak naikkan ikan Sungai Perak kalau bukan kita yang duduk di Perak? Betul tak betul? Kalau kita tak naikkan ikan Sungai Perak, nama ikan Sungai Perak, siapa lagi nak harap negeri lain naikkan ikan Sungai Perak? Takkan, tak mungkin. Jadi kita ni sebagai penduduk Perak dan pencari ikan Sungai Perak, inilah masanya untuk kita naikkan ikan Sungai Perak. Sebab ikan Sungai Perak ni, bagi saya, kategori ikan yang tersedap juga bagi saya. Sebab dia ada di kawasan-kawasan yang tertentu lah, yang kurang sedap. Tapi di tempat saya boleh dikatakan majoriti terbaik. Sebab air dia laju. Ikan tanpa makanan kebanyakannya. Yang dapat tu majoriti kurang makanan. Kebanyakan semua datang untuk bertelur sahaja. Kebanyakannya di kawasan-kawasan Perak Tengah ni lah, sampai ke Kuala Kangsar apa semua sekali lah. Okey, ikan Sungai Perak ni bagi saya lah, kebanyakan yang saya bagi Cina, Melayu makan apa semua sekali, majoriti semua repeat balik. Kebanyakannya majoriti repeat balik. Dia orang kata kategori A sedap. Majoriti kebanyakannya semua kata A. Kalau yang tak sedap pun, yang kata tak sedap pun, bukan selera tekak dia orang. Itu sahaja. Alhamdulillah, buat masa ni saya daripada banyak orang yang tak tahu tentang ikan Sungai Perak dan diorang tak pernah makan ikan Sungai Perak. Sekarang ni kebanyakan yang mana-mana yang pernah makan, yang diorang dah try rasa ikan Sungai Perak, seperti ikan terobok, ikan kelabau, ikan patin buah, apa segala-galanya, kebanyakan A. Majoriti semua kata A, terbaik. Kalau tak percaya, siapa-siapa yang pernah makan ikan Sungai Perak, area-area Perak Tengah ni, ciri komen dalam ni. Cukup mengkabur sikit. Betul tak betul? Ikan Sungai Perak ni sedap. Komen jangan bohong. Bohong tu berdosa besar. Wah ya. Tapi itulah hakikat dia. Siapa lagi kan yang nak naikkan ikan Sungai Perak ni? Sebab harga. Okey, kalau kita cerita pasal harga lah pula ya. Harga ikan Sungai Perak ni. Kenapa harga ikan Sungai Perak ni dia orang kata murah lagi daripada Sungai Pahang? Sebab dia Sungai Perak, bukan Sungai Pahang. Kalau Sungai Perak ni dia jadi Sungai Pahang, kemungkinan akan harga dia sama level macam Sungai Pahang. Tapi tak dinafikan, Sungai Pahang memang A. Sebab apa? Air dia dalam, laju. Itu saya tak nafikan. Sebab air dia sentiasa keruh, kebanyakan dia. Itu membuatkan ikan di sana cantik. Itu kelebihan di Sungai Pahang. Okey, di Sungai Perak pula kelebihan dia, kejap keruh, kejap jernih. Kejap keruh, kejap jernih. Air sentiasa laju, cuma air tu kejap keruh, kejap jernih. Dia tengok situasi keadaan tempat-tempat tu. Tapi kok mana pun, yang mana-mana koma yang tak pernah try lagi ikan Sungai Perak, korang kena cuba juga. Korang kena cuba juga ikan Sungai Perak. Kat situ baru korang tahu ikan Sungai Perak ni sedap atau tak sedap. Yang penting, orang yang jual kat korang tu, dia jaga kualiti ikan. Itu paling penting. Orang yang jual ikan kat korang tu, dia jaga kualiti ikan tu. Maksud saya jaga kualiti ikan tu macam mana? Okay. Dapat nombor satu, paling penting belah perut. Paling penting, ikan tu dibelah perut sebelum dia dimasuk dalam freezer. Jadi apabila kita dapat ikan tu yang terbaik. Tak ada dah empedu nak pecah dalam itu ke apa ke segala-gala. Semua dah tak ada dah. Itu pentingnya jaga kualiti ikan. Sebab bila kita jaga kualiti ikan, orang yang datang kat kita tu, dia akan datang berkali-kali. Sebab apa? Sebab dia tengok ikan kita kualiti dia terbaik. Ni kadang-kadang kita nak jual ikan kat orang, tapi kita tak jaga kualiti. Nak harga tinggi, tapi kualiti kita tak jaga. Jadi orang tu beli dengan sekali tu saja. Lepas tu dia tak repeat dah. Dia akan cari buyer lain. Dia akan cari customer-customer lain untuk dia, orang kata, dicari balik. Maknanya dia tak nak beli kat kita dah. Dia akan cari kat orang lain. Sebab kita tak jaga kualiti ikan. Sebab tu pentingnya jaga kualiti ikan.
Tambah-tambah sekali kalau Cina yang makan ikan tu. Korang kena faham. Sebab apa harga ikan tu mahal? Sebab orang tu jaga kualiti ikan, dia buat yang terbaik, dia wrapping apa semua sekali. Bila dia hantar ke restoran tu pula makan full bos, fresh bos, macam baru bos. Ikan tu memang betul-betul padu bos. Dan situ yang kita nak. Dan situ yang nama ikan Sungai Perak tu akan naik. Tapi apabila kita bagi kat customer tu makan, customer tu pula komplain, kenapa empedu pecah? Tak rasa sedap lah, pahit lah, apalah semua. Dan situlah akan dropnya ikan-ikan kita. Jadi yang mana-mana yang mencari ikan Sungai Perak, kalau korang nak harga ikan korang tu mahal, korang dengar aja cakap teman ni. Jaga kualiti ikan. Bila korang jaga kualiti ikan, ikan tu sebelum mati belah perut apa semua sekali, masuk dalam freezer. Tapi sebelum masuk dalam freezer tu, masuk dalam plastik, ikat rapi-rapi semua. Bila customer tu nanti beli, dia akan puas hati dengan korang punya ikan. Itu saja. Paling cantik, biar ikan tu hidup. Bagi terus kat diorang. Biar diorang sendiri belah perut apa semua sekali. Buat masa ni, Alhamdulillah. Majoriti customer saya yang datang membeli daripada KL, daripada Pahang, apa segala-gala, semua kata terbaik. Tak ada lagi satu yang komplain. Kalau ada komplain pun sebabkan apa? Minta murah lagi lah bos. Minta murah lagi lah bos. Itu standard diorang. Diorang minta murah tu, itu diorang punya hak. Cuma kita jaga kualiti kita kan, ikan kita. Jadi diorang nak minta murah pun jadi serba salah. Sebab kita punya kualiti terbaik. Itu sahaja. Yang penting, mana-mana yang mencari ikan Sungai Perak, kalau korang nak kualiti ikan korang terbaik, korang bagi ikan korang, bagi Cina-Cina apa semua makan, diorang kata good korang punya ikan, satu je, kualiti ikan kena jaga. Itu saja. Lain-lain tak ada. Apa-apa pun, kita cuba naikkan ikan Sungai Perak. Ya? Kita cuba. Mana-mana yang duduk di Perak ni, diorang tahulah. Ikan Sungai Perak ni antara ikan yang tersedap juga. Kita tak nafikan. Ikan kita memang tersedap juga. Cuma kita kena jaga kualiti kita punya ikan. Itu sahaja. Okay, apa-apa pun, terima kasih kerana follow saya. Kalau ilmu saya ni bermanfaat, jangan lupa follow saya. Lepas tu like, komen dan share. Apa-apa pun, korang semua memang supportin, memang terbaik. Okay, mantap Pak Bu. Apa pun rezeki tak salah alamat. Mantap. Assalamualaikum.